April, A-nya apa? Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah. Promote berdiri atas lantai dah sudah. Sekarang saya nak promote berdiri atas kerusi pula. Kedai kita ni memang tak pakai pelaris. Tapi tak tahulah, waktu buffet Ramadan kita keluarkan menu sop gearbox ni, ramai sangat suka. Jadi kita akan ketengahkan lagi, kita come out dengan satu lagi set dulang kita yang keempat, iaitu kita ada sop tulang gearbox yang mana boleh makan 4 orang makan. So dalam sop ni kita ada 5 pieces gearbox, makan bersama dengan sambal kicap style Johor yang padu. And then kita ada telur dadah, sayur sawi pakcoy dan juga ikan masin. Dalam set ni juga korang akan dapat 4 pinggan nasi, iaitu kita guna beras basmati. Selain dari itu, kalau korang nak menu gearbox ala carte juga, korang boleh dapat 1 mangkuk, 2 ketul gearbox. Korang boleh pilih sama ada dengan nasi ataupun roti. So korang, kalau korang nak rasa sop gearbox padu kita ni yang rasa masam-masam pedas ala-ala Thai gitu, so korang boleh dapatkan di Aiskrim Dulang by PKP yang berada di Tanjung Piai, Pontian, Johor.